Datin, hai. You lagi? Apa nak you lah? Cari orang lain, cari orang lain. Alah Datin, tapi saya seorang kan. Yang lain semua pergi lunch. Please Datin. Okey lah. You dengar cakap Rested sikit. Okey Datin. Okey, sorry Datin. Okey, saya tahu Datin cari kerusikan untuk projek baru Datin. Okey, tak apa, saya tunjuk Datin. Jom. Okey Datin, dengan projek Datin yang ribu-riban ni Datin, ini memang sesuai untuk Datin. Dia ergonomik Datin. Datin boleh pusingkan handle ni 360 Datin, dan juga boleh tinggikan dia, naikkan turun bawah dia Datin. Dan yang paling best Datin boleh recline the chair like this. And lagi satu Datin tak tahu Datin, yang ini paling best Datin. Bukan basher Datin. Nampak ni? Wucu. Datin boleh letak kaki chill macam ni Datin. Wow. Datin nak bersimpuh pun boleh, nak bersilang kaki pun boleh Datin. Macam mana? Wah, show me lah yang ni. Okey, Datin nak meja tak? Nak meja? Yes, show me. Okey. Okey Datin, kalau macam ni Datin, table ni ada wireless charger Datin. Datin boleh ambil ini handphone ni terus charge kat sini. Nampak ni? Dan dia ada power point kat sini Datin. Jadi Datin tak perlulah cari charger. Macam mana Datin? Sukalah. Apa tu? 1,900 Datin. Datin nak berapa? Okay, I nak 3, 1 bagi 50%. Boleh? Tapi Datin, kalau tapi I dah cakap, you ni listen to me. okey Datin. Bolehlah Datin ya. Okay, now I nak safety box paling mahal kat sini. Show me. Okey Datin, kalau Datin nak yang terpaling mahal, memang saya sokong lah Datin. Kalau Datin nak cubit saya sambil lebang pun tak apa Datin. You beli I ke? Cepat sikit, I tak ada masa dah. Okey Datin. Yang ini Datin, harga dia macam sebiji Myvi Datin. Datin okey ke? You cakap dengan siapa ni? Mestilah okey. Cantik Datin. Kalau macam tu Datin, yang ini memang sesuai untuk Datin. Yang ini nampak Datin boleh letak jam Rolex Datin, pusing-pusing Datin. Lepas tu dia ada banyak kompartmen Datin. Datin boleh letak the gold bar yang Datin pakai kiri kanan tu. Ya dah Datin. Kalau Datin pakai ni memang selamat disimpan di sini Datin. Macam mana Datin? Okay, I nak 3. Tapi pastikan sampai depan rumah I esok. Boleh ke? Okey Datin, saya cuba ya Datin. Cantik lah Datin. Rezeki saya lah hari ni jumpa Datin. Cantik, bersih, berseri. Wangi seperti kedai saya Datin. Tapi Datin tak nak cubit saya ke? Okay, sebab you kerja cantik, aku nak cubit you. Dah. Jom buat payment. By the way, apa muka you tu? Itulah Datin. Kita apa Datin? Buat payment okey?